Ramai hari ni yang bercerai. Berapa tahun kita bekerja, apa yang kita ada? Hutang ke tabungan? Hutang ke harta? Abang Jeb, saya ada kereta, saya ada rumah. Dah habis bayar? Belum. Itu hutang, itu liability. Itu bukan harta. Bila-bila masa kereta boleh tarik. Bila-bila masa rumah tu boleh kena sita. Kerja. Bila-bila masa kita boleh dibuang kerja. Apa yang kita ada sepanjang kita bekerja ni? Yang kita nak banggakan. Kita nak bantu bangsa kita. Ramai hari ni yang bercerai. Macam mana nak tolong? Abang Jeb, itu jodoh. Memanglah jodoh. Punca kepada penceraian, penyumbang terbesar adalah masalah kewangan. Nampak tu? Daripada pengurusan kewangan yang gagal, bercerai. Berhutang. 80% rakyat Malaysia yang tak mampu untuk mengadakan tabungan ni, metod dia nak menyelesaikan masalah dengan hutang. Ramai hari ni dia terkapai-kapai. Macam mana nak buat ni, hutang banyak. Hidup kata susah. Tapi kita tengok hari raya, cuti seminggu. Banyak hutang, kita tak layak beraya lah. Abang Jeb, come on lah, kita puasa sebulan. Puasa sebulan bukan lesen kamu nak cuti. Kamu miskin sekarang. Kamu banyak hutang. Hari raya pergi cuti seminggu tu buat apa? Bulan puasa Abang Jeb nak tanya. Ambil lah kesempatan untuk berjimat. Ini bulan puasa lagi banyak kamu makan. Orang bulan puasa kurus, dia bulan puasa gemuk. Semua makanan viral dia nak makan. Lepas tu sebenarnya duit tak ada Abang Jeb. Memanglah duit tak ada. Bulan puasa ni ambil kesempatan sehari makan sekali atau 2 kali je. Kita kan miskin. Abang Jeb dengan anak-anak dengan isteri selalu cakap, kita ni orang susah, jangan menyusahkan lagi hidup kita. Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.